sebut begini, emosi ni hidup kita yang memilih untuk menjadikan ia sebagai kekuatan atau kekurangan. Emosilah menyebabkan mak tak pernah putus asa dengan anak. Emosilah menyebabkan mak tak pernah berhenti berdoa untuk anak walaupun anak dia berkali-kali melukakan dia. Emosilah menyebabkan isteri sanggup bertahan walaupun dipukul oleh suami berkali-kali. Emosilah yang menyebabkan isteri memilih jalan untuk terus bertahan dalam kehidupan rumah tangga walaupun dia tak pernah dihargai oleh pasangan. Itu kerana emosi. Tapi kalau kita nak jadikan emosi kita sebagai kelemahan, boleh tak? Kerana emosilah ramai orang perempuan bercerai. Kerana emosilah ramai yang terluka seorang-seorang akhirnya dia dibiar tinggal bersendirian. Semua kerana emosi. Jadi saya nak mulakan pertama, menguruskan emosi ni terpulang kepada bagaimana kita melihat ujian yang datang. Kalau kita tengok benda tu sebagai satu yang menyedihkan, maka emosi kita ni dia akan terkait, kita akan rasa sedihnya, seolah-olahnya macam ni. Kalau kita hari ni kita balik rumah mak kita masih ada di rumah, bila balik tu emosi apa yang ada? Seronok. Pasal apa? Mak. Rumah yang sama, perabot yang sama, lokasi yang sama, tapi bila mak sudah meninggal dunia, balik ke rumah, rasa lagi tak perasaan yang sama? Tak, sebab apa? Cara pandang yang berbeza. Cara pandang ini yang menentukan bagaimana emosi kita diuruskan. Kalau kita tengok suami kita tu sebagai seorang yang membebankan, maka apa emosi yang akan datang? Sakit, pedih, kecewa, hampa, luka. Tapi kalau kita tengok suami kita tu, walaupun boroi, tapi dia rajin basuh pinggan dia. Pinggan dia je pun. Itu kan contoh-contoh. Tapi kita tengok tu kan, ya Allah, inilah suami aku, alhamdulillah. Tuhan bagi masih ada lagi. Tengok dengan pandangan yang membahagiakan, maka apa akan jadi? Dia akan datang perasaan apa? Syukur dalam hati kerana masih memiliki suami. Itu cara pandang. Sebab itu hidup ni kita belajarlah memandang daripada mata seekor lebah. Melihat yang baik, mengambil yang baik, lalu yang ditinggalkan hanyalah kebaikan sahaja.